Saya nak highlightnya kepentingan adanya empengan sebenarnya. Okey. Supaya kita kata sistem tu air hujan tadi. Empengan ni sebenarnya air banjir dia boleh takung. Kalau kata kita kena operasi SOP dia kena, dan kita boleh takung masa banjir tu, makna kita boleh dapat dua-dua. Kita boleh takung air banjir, dan kita boleh guna air dalam empengan tu untuk pertanian lah masa kemarau. Cuma saya nak sebutnya hari ni Tuan Azimi, kita dah diluluskan untuk kajian. Untuk kajian empengan lebih. Biasa dengar empengan lebih di kan? Gungsai. Sekarang ni dah berjalan, tapi buat masa ni peringkat ni hanya kelulusan untuk kajian. Cuma harapan lah dia, kita sebagai rakyat Kelantan, semoga jabatan mewakili negeri Kelantan ni, semoga projek ni diluluskan secara fizikal pelaksanaan lah. Saya rasa kalau empengan lebih ni diluluskan untuk pelaksanaan, dia memang akan banyak membantu dua-dua tadi samalah konsep dia kan, banjir. Sebab kita paling kritikal daripada Sungai Lebih tu. Sungai Lebih tu saya sebut Gunung Gagal tadi. Sebenarnya pucuk 2014 tu pun daripada hujan paling lebat di kawasan tu lah. Kalau kata kita ada empengan lebih tu, sebab kalau kita ambil contoh empengan Kenyir dah, empengan walaupun TMB, tapi dia punya operasi bulan 10, bulan 9, bulan 10 dia start turun level air dia. Supaya dah tentu dah bulan 10, bulan 11 ke musim hujan. Maknanya air hujan peringkat pertama tu dia boleh takung dulu dalam empengan. Mana taklah terus ke hilir yang menyebabkan tu banjir. Sebab masa tu untuk pertanian tak perlu air pun, hujan dah merata kan. Maksudnya air hujan tu pun dah cukup untuk benda. Maksudnya kita guna air tu masa tu untuk takung dulu, dan selepas banjir kan kemarau, macam kita hadapi awal tahun baru ni, kita gunalah air daripada empengan tu untuk pertanian. Maksudnya gitulah konsep dia terbaik saya rasa.